tak nama Ninja Turtle? Alah, cerita yang kita selalu tengok time kecil. Rupanya nama diorang ni dicuri daripada nama tokoh yang hebat dekat dunia. Macam Ninja Leonardo. Nama tu diambil dari tokoh Leonardo da Vinci. Beliau ni seorang pelukis, jurutera dan pencipta yang sangat genius. Dia juga yang hasilkan lukisan Mona Lisa tu. Seterusnya Michelangelo. Nama tu dari tokoh Michelangelo Buonarroti. Beliau pengukir Arca David dan pelukis siling Sistine Chapel. Ninja Raphael pula sempena nama tokoh Rafael Sanzio. Beliau pelukis muda yang genius, karya agung di Vatican. Ninja keempat Donatello, berasal daripada Donato Niccolo de Bertobardi. Donato ni pengukir yang paling padu waktu zaman dia. Lagi satu yang paling best, karakter Ninja Turtle ni dah lama hidup dalam tokoh Islam. Cuba tengok karakter Donatello. Dia seorang yang bijak dan pencipta. Dalam tokoh Islam, kita ada tokoh Al-Jazari. Al-Jazari ilmuwan Islam abad ke-12 dan gelaran untuk dia bapa kejuruteraan mechanical modern. Sebab beliau ada cipta jam gajah automatik, pam air bergiar dan mesin basuh tangan automatik. Semua ni dia buat 800 tahun sebelum teknologi moden. Seterusnya, karakter Leonardo. Dalam tokoh Islam, kita ada Salman Al-Farisi. Waktu zaman Nabi, beliau merupakan pakar strategik ketenteraan. Beliaulah yang mencadangkan parit handak dan strategi ni dapat menyelamatkan Madinah. Karakter ketiga, Raphael. Karakter dia berani dan pantang berundur. Dalam tokoh Islam ada Abbas Ibn Firnas. Abbas ilmuwan pertama yang berani nak cuba terbang. Walaupun beliau dah banyak kali jatuh dan cedera, tapi percubaan dia itulah yang jadi asas ilmu aerodinamik. Dia gagal sekali tapi sejarah dia sampai hari ni orang ingat. Last sekali, Michelangelo. Michelangelo ni seorang yang happy, hyper, imagination dan kreatif. Dalam tokoh Islam, kita ada Banu Musa. Banu Musa ni gelaran untuk 3 beradik Muslim yang hidup abad ke-9. Mereka cipta mesin automatik dan boleh atur cara. Selain tu, mereka hasilkan alat muzik automatik, sistem air pintar dan teknologi kawalan injap. Semua ni direkodkan dalam kitab Al-Hiya'al. Tak sangka kan tokoh kita hebat macam cerita Ninja Turtle. Ini baru satu kartun. Sebenarnya banyak lagi kisah sebenar. Cukup 5K saya akan buat sambungan.